ada dibincangkan tentang ART, Agreement on Reciprocal Trade ataupun tarif timbal balas Amerika Syarikat, perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dan Malaysia. Dan kami diingatkan bahawa memang ada MJM, Memorandum Jemaah Menteri yang dibawa dan perkara-perkara yang diteliti. Jadi tidak timbul isu dakwaan seperti yang dibuat oleh seorang ahli parlimen sewaktu sesi soal jawab Perdana Menteri pada hari Selasa yang lalu. Perkara itu tidak timbul, ya. Jadi ia telah dibincangkan, ia telah dibawa ke perhatian, dan ada memorandum Jemaah Menteri yang dibawa. Jadi tak menjadi isu. Adakah akan didedahkan kepada parlimen tu mengenai ART kan tu? Macam mana? Sebab sekarang ni ramai yang didedahalkan. Adakah perincian jenis itu akan didedahkan kepada parlimen? Ramai yang mempersoalkan. Dokumen tersebut boleh diakses di laman web MITI sekarang sepenuhnya. Iaitu yang ia telah boleh diakses sejak awal minggu ini secara sepenuhnya, bersekali dengan soalan lazim ataupun frequently asked questions. Tapi sekiranya ada mana-mana pihak termasuk dari rakan-rakan wartawan yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh berhubung juga dengan Setiausaha Akhbar Menteri MITI.